Aku tak nak kahwin lagi. Tapi ada sukalah dekat someone tu. Dan juga memang kita orang sekali tengah couple. Macam okey je kan? Tapi, betul ke benda tu okey? Jujur cakap ya, dalam Islam memang tak boleh untuk berpasangan sekiranya tidak ada hubungan yang halal. Tak boleh nak bersweet-sweet, nak berkapal-kapal, nak bercinta-cinta sampaikan ada perasaan yang membuak-buak untuk melunaskan nafsu, bersentuh-sentuhan. Kalau dah suka tapi tak ada niat untuk berkahwin, itu bukan cinta suci. Itu namanya mainkan perasaan diri sendiri dan juga mainkan perasaan orang lain. Kita rasa manis tapi hakikatnya benda tu pahit. Yang haram tu syaitan hias bagi nampak indah. Daripada situlah ramai yang terjatuh ke dalam lembah zina. Sebab itulah Islam letak pagar, la taqrabu zina. Jangan kamu menghampiri zina. Bukan tunggu dah buat, dah terlanjur baru nak mengaku salah, baru nak menyesal. Bila kita dah mula dekat, itu pun dah ke lembah bahaya sangat dah. Cinta tu tak salah, tetapi biarlah di tempat yang betul. Biarlah secara halal. Kalau kita dah suka seseorang tu, lunaskan ia di tempat yang betul. Bawa pada niat yang jelas. Nak cari jodoh untuk sampai ke syurga. Cari pasangan hidup halal anda dengan pelbagai cara. Salah satunya portal online Tiljannah.my. Bila dah suka, bertaaruf secara serius. Bila dah suka sama suka, bawa kepada keluarga dan juga teruskan ke alam perkahwinan. InsyaAllah bila kita pegang pada ajaran agama Islam, Allah akan bantu lorongkan niat kita tu sehingga kan kita ni dapat keluarga aman bahagia.